Dekat MyV aku ni korang dah tahu kan, seat bucket aku dah custom. Aku dah tukar leather yang baru and aku dah jahit aku punya logo dekat situ. Seat ni memang selesa, cumanya ada satu masalah dekat bahagian padding ni kan, dia dah rosak. Dia punya span dekat dalam ni dah patah aku rasa. Aku rasa memang kena tukar seat yang baru lah kot. Jadi aku bawa MyV aku ni pergi dekat street garage dekat Shah Alam. Sebab sebenarnya aku dah order lama dah seat ni, cumanya dia baru sampai. Seat yang aku order ni memang susah ada ready stock. Nak tengok ke seat apa? Yang ni lah seat yang aku order tu. Yang ni gentle, aku tak tipu. Aku memang ambil seat yang colour putih. Nak tahu sebab apa? Tunggulah siap pasang dulu. So diorang betul cakap banyak, diorang cabut seat aku yang lama. Seat aku yang lama ni dia okey je lagi, cumanya dekat bahagian padding tu je dah barai sikit. Sebab seat ni masa aku custom dulu mahal kot. Tapi disebabkan aku nak tukar interior aku sikit, so tukar je lah baru. Stylo ke kalau bawa kereta duduk atas armrest tu? Cuba korang try dulu jap, boleh tak? So pemasangan pun dah settle. Sebelum aku tunjuk korang, aku nak buka dulu plastik. Rasa macam kereta baru juga So mempersembahkan seat aku yang baru. Yo, stylo juga weh seat colour putih ni. Aku masa mula-mula tengok tu dia macam biasa je sebenarnya. Tapi bila dah pasang dekat kereta, lain macam weh. Nama seat yang aku ambil ni dia brand daripada RS. Tapi aku tak tahu kod dia kod apa. Sebab apa yang aku tahu dia putih and dia stylo. Kat bahagian belakang ni dia bukan colour hitam kosong je, tapi dia ada design carbon sikit. So kalau aku bawa penumpang pun dia akan rasa macam stylo gila. And untuk seat yang baru ni dia tak ada padding, so lagi selesa lah nak duduk. Kalau macam seat sebelum ni dia agak tercingkam sikit, lagi-lagi kalau badan tu besar. And dia punya padding dekat bahagian atas ni pun selesa je. So far aku duduk aku boleh tertidur lah dekat dalam kereta. And bagi yang tertanya kenapa aku ambil seat yang colour putih, sebab aku memang suka colour putih. Colour putih, colour pink aku suka sangat. Tengoklah slipper pun aku pakai warna putih. So memang aku suka warna putih. Korang tak suka putih ke? Suka hitam Even dari luar pun dah boleh nampak tau seat aku ni yang paling stylo sekali. Jadi macam biasa kalau nak dapatkan seat ni, datang je dekat street garage. Korang sebut je nama aku, nanti diorang tahu. And by the way, seat lama aku ni ada yang nak tak? Kalau ada yang nak, aku nak bagi harga seat kelas hati je. Kalau korang pandai borak, korang ambil je lah, aku bagi je.